Okey, kali ini saya akan kongsikan tips bagaimana untuk buat daging ayam dan juga daging ikan ini tahan lama. Ramai yang mungkin terlepas pandang mengenai cara basuhan yang menyebabkan daging ikan dan juga daging ayam yang kita masak ini cepat rosak. Salah satunya daripada pengalaman saya di dapur adalah disebabkan ketika pembasuhan, yang mana darah ikan dan darah ayam itu tidak betul-betul bersih ketika kita basuh. Ketika basuh ayam atau basuh ikan, sebaik-baiknya kita perahkanlah, kalau ada di dapur, lemon ataupun limau kasturi ataupun limau nipis. Kalau ketiga-tiga bahan ini tiada, bolehlah gunakan tepung gandum ketika membasuh daging ayam atau daging ikan. Kebiasaannya, seandainya basuhan ayam dan juga basuhan daging ikan yang kita basuh itu betul-betul bersih, kebiasaannya daging ayam tersebut dan juga daging ikan tersebut berwarna putih walaupun setelah kita bilas. Untuk basuh ayam, kita hanya perlu pastikan benar-benar bersih daripada lendiran yang ada dekat ayam tu dan juga darah. Itu sahaja. Manakala untuk ikan, kebiasaannya di dalam bahagian perut. Yang kita dah potong tu, yang kita siang ikan tu, bahagian perut tu. Dan untuk bersihkan pakai jari, kadang-kadang mungkin sukar ataupun kadang-kadang boleh menyebabkan kita cedera, tercocok duri ikan tu, tulang tu. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita boleh gunakan bahagian belakang sudu untuk bersihkan darah-darah yang melekat kat bahagian perut tu. Ataupun kalau di bahagian luar, kalau ada darah-darah yang melekat, gunakan sudu. Dia punya sudu tu lah. Dan kebiasaan seterusnya yang kita biasa terlupa, selepas kita beli ataupun balik daripada pasar, setelah beli ayam atau ikan, kita suka bertangguh. Bertangguh tu juga boleh menyebabkan daging ikan dan daging ayam itu rosak cepat. Kalau kita nak bertangguh ataupun tunggu sekejap, pastikan daging ikan atau daging ayam yang kita dah beli daripada pasar itu, kita masuk ke dalam pita ais bahagian bawah. Kalau kita nak tangguh sekejap. Kalau tangguh lama, masukkan ke dalam freezer. Cuma bila kita nak basuh nanti, dia akan jadi lama lah. Nak kena tunggu dia cair ataupun defrost itu. Itu sahaja.